Walaupun hujan lebat ni kau tengok ramai orang datang meriah bazar Ramadan kat sini kau tengok tu ramai orang tu. Hujan lebat ni man, hujan lebat. Biasa kalau tiap-tiap Ramadan kalau aku pergi bazar Taman Peling, ada benda yang selalu aku cari dulu sebelum aku cari yang lain-lain. Tapi masalahnya satu ni, payung tak bawa, apa tak bawa. Macam mana nak tunggu hujan tedur ke nak pergi sekarang main gedah je. Dah ikutkan baru 4.30 ni, awal lagi ni, ke aku nak tunggu dulu. Tapi hujan nampaknya makin lebat ni. Gasak je lah. Sekarang lambat-lambat habis pula. Dah lewat dekat 1 jam ke aku tunggu hujan tak tedur juga. Ni aku cari ni. Roti john. Ada 3 menu ni bang. Roti john ni ada? Ada. Apa yang best? Apa yang best? Yang best kat sini letup bang. Dia semua ada bang. Ada sosis, ada mozzarella. Yang letup ni. Yang letup berapa bang? 10? Satu je. Oh, satu. Daging Daging baik. Dia roti john dia ni ada setahun sekali je. Bila bazar Ramadan dekat Taman Peling baru dia ada ni. Bang, ni apa ni bang? Tu dia punya mozzarella bang. Mozzarella. Ya, kena panaskan dulu Ya, panaskan dulu bang bagi dia cair, baru kita tabur macam ada nanti bang. Dia pakai daging ni bang? Bukan pakai daging tu? Ya? Dia pakai ni Sosis tu. Dia sekali tadi. Oh, dia sekali Daging dia ni. Oh, ni daging dia. Ya. Oh, ni ayam. Ya, kita taburkan dia nanti atas dia. Oh, okey. Dia yang unik dia punya sos. Sos dia tu warna hitam. Biasa sos warna kuning ataupun warna merah kan. Tapi yang ni sos dia warna hitam. Ada rasa yang tersendiri dia tau. Roti john kita dah dapat. Kita nak pergi cari yang lain pula. Ni apa ni kak? Ni fried carrot cake. Fried carrot cake. Apa tu? Nasi empek campur telur apa? Ada. Ni lobak putih, lobak merah, telur. Oh. Dan kita je ada oyster omelette. Abang nak try mana? Oyster omelette ke carrot cake? Saya suka tengok dia masak. Suka sedap. Awak dah pernah makan? Dia sedap ni. Atau omelette tu macam mana rasa dia? Oyster omelette. Dia rasa oyster. Dia rasa oyster lah. Ini oyster. Fresh oyster. Oh, tapi digoreng dulu lah. Ni special tepung dia. Oyster kita bagi 7 ekor, telur kita bagi 2. Walaupun hujan lebat ni kau tengok ramai orang datang meriah bazar Ramadan kat sini kau tengok tu ramai orang tu. Hujan lebat ni man, hujan lebat. Okey, makasih ya. Sama. Roti john, nasi omelette. Hari ni 2 menu je. Nak ikutkan banyak lagi sebelah sana. Tapi disebabkan hujan aku malas nak jalan. Tak apalah, untuk hari ni ambil 2 menu je. Yang sebelah sana tu pintu gerbang tu, Rahman tu, warna biru tu. Kau terus je sampai hujung sana. Belah ni oyster omelette yang aku beli tu. Sini kau nak boleh cari roti john tu.